Cara terbaik untuk menghukum perogol, jadikan dia seorang wanita selangkah demi selangkah. Pertama, cukur janggut anda dengan bersih. Kemudian gunakan dadah untuk mengejutkannya. Seterusnya, alat jenayah akan dirampas. Banduan itu tidak pernah bermimpi begitu. Dia menyerang anak perempuan seorang pakar bedah plastik. Melihat kekuatan saya berubah menjadi kelemahan. Lelaki itu tidak percaya, tetapi ini hanya permulaan. Doktor masuk dengan sebuah kotak misteri dan beritahu dia untuk menggunakannya mengikut urutan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Ini akan menghalang lekatan. Sebulan kemudian, doktor sangat berpuas hati dengan kerjanya. Lagipun, kulit lelaki terlalu kasar. Jadi dia mengekstrak sel daripada sos, membangunkan jenis kulit tiruan baharu. Kemudian muatkan pada badan anda sedikit demi sedikit. Kulit ini bukan sahaja boleh menahan haba 1000 darjah, anda juga boleh mengelakkan gigitan nyamuk. Itu sahaja. Penampilan seorang lelaki secara beransur-ansur berubah menjadi seorang wanita. Untuk membentuk dan melindungi kulit dengan lebih baik, doktor memaksanya memakai pakaian ketat sepanjang masa. Walaupun saiz 42 kaki itu tidak terlepas, lelaki berfikir tentang melarikan diri sepanjang masa. Dia tiba-tiba menoleh semasa doktor membantunya zip. Mereka tidak tahu bahawa kunci di tangan doktor boleh mengawal kunci pintu. Kemudian dia mengejarnya dengan pistol biu-biu. Lan Renjian tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Memilih untuk membunuh diri dengan pisau. Doktor tak sanggup nak mati tanpa mainan ni. Dia segera mengangkatnya dan bergegas masuk ke dalam bilik bedah. Melalui penyelamatan, Lan Ren baik-baik saja. Untuk menenangkan hatinya yang resah, doktor memberinya sekumpulan kosmetik berjenama. Kami juga memasang TV khas di dalam bilik. Tetapi saluran itu hanya mempunyai satu program yoga wanita. Perlahan-lahan, dia benar-benar mengikutinya. Doktor dengan gembiranya menjemput seorang pengasuh, pakar dalam menjaga kehidupan harian lelaki. Tak sangka, kemunculan pengasuh itu membawa seorang lagi tetamu yang tidak diundang, malah membunuh lelaki di dalam bilik itu.